Hari ni aku boring, so aku nak buat design kuku baru. Aku panggil Mother Iluna datang rumah tau untuk buat home service untuk aku. Dia sampai, kau tengok ni. Kenapa ni? Sampai pakai back support ni. Sakit pinggang. Saya ingatkan dia datang dalam keadaan normal untuk buat kuku saya. Tiba-tiba dia datang dengan macam ni. Apa yang sakit pinggang ni? Ya, sakit gila main pinggang. Sebab hari tu dah buat 300 customer. Yes. Memang thank you so much untuk 300 orang tu. Gila, tak boleh habis. Nak patah dua dah member. So, macam mana ni saya punya kuku? Boleh ke tak boleh? Boleh. Fighter lah. Yes, kita kena cuba. Tunjuk masa sikit. Dah pergi PT. Aku dah tak nak buat RM89 tu. Nak pecah dah pinggang aku semua ni dah sakit. Dah tangan dah kejang dah tak boleh tegak dah ni. Habis dah siap lah yang 300 tu? Siap dah settle dah. Thank you so much yang mana datang untuk completekan aku punya task untuk 300 orang. So sekarang berapa? Sekarang ni harga still lagi affordable lah orang kata. Yang penting kau comfort puas hati. Harga dia starting price 129 siap extension. Tu memang letup dik. Promo ni dah tak berapa nak trauma dah lah. Tapi masih ada sikit-sikit lagi. Sikit-sikit lagi. Tapi okey lah guys. 129 siap dengan extension. Kira dah murah dah tu. Yang hari tu dapat RM80 tu untuk dia buka akademi dia tu pun dah kira berjaya. Misi dah berjaya. Yes. Next. You nak baring ke apa ni, Sharina? Ya, saya nak baring. Baring? Sebab saya baru aku puncture pinggang saya sakit start duduk. Boleh Baring lah tapi kat sini je lah Request yang paling pelik, yang rare-rare kat sini je. Kau jangan pula mesej aku, Mother. Nanti datang rumah ke, you datang studio I ke, you nak baring. Tidak dilayan ya, pintu terluas buka tu, go. Pergi cari orang lain. Saya je, okey. Buat kuku sampai baring. Kat sini je tau, yang boleh baring. Kat sini saja. Aku layan. Saya baru bangun, dah siap, lawa gila. Okey, Mother berapa? Dah, untuk kau tidur. Lepas tu kau bergerak sebab kau tak sedar. Padam berapa kali. Lepas tu kau berehat makan. Dengan nak berhenti kau pergi toilet lagi. Senang je. Engkau punya 900.5. Kau transfer sebelum aku balik. Sebelum aku nak keluar ni kejap lagi. Tapi untuk orang-orang yang nak datang studio aku, design macam kuku kau 149 je aku buatkan. Sebabkan kau banyak hal. Datang rumah, tidur, dah tidur, nak pergi toilet, break makan. Itulah dia. Lawa lah, thank you Mother. Jadi transfer. Lagi transfer. Betul-betul sebelum aku keluar je pintu, pak, duit Ya, sekarang juga. Tidur bangun-bangun dah siap. Puas hati.